Fuyo, tak cukup dengan Tucson facelift, Hyundai Motor Malaysia bagi pula harga Santa Fe. 3 variant, semua CBU, dari RM225,000 sampai RM270,000. SUV segmen D Iconic ini datang dengan 2 enjin melalui 1.6 turbo hybrid berkuasa 235 PS, 367 Nm, transmisi 6AT dan bateri lithium ion 1.49 kW. Satu lagi pula 2.5 liter turbo, 281 PS, 422 Nm torque, 8 DCT dengan 4-wheel drive hatchback. Semua varian ada 3 baris tempat duduk, tapi baris kedua untuk varian teratas pula mempunyai kerusi individual. Apa yang uniknya Santa Fe baru ini ialah bentuk SUV kotak, ciri seperti lampu depan dan belakang bermotif huruf H, gabungan cluster dan infotainment melalui skrin melengkung panoramic curve, pemilih gear di kolom steering, tempat duduk mode relaxation dan tempat pembersih kuman UVC sterilization. Mana lagi nak cari fungsi-fungsi begini pada harga begini kan? Untuk maklumat anda, ini antara salah satu daripada 7 model baru Hyundai yang akan dipasang CKD di Kulim seawal suku 3 2025 dalam masa 5 tahun ni. Semua untuk tawan semula pasaran Malaysia. Antara taktik mereka ialah waranti 8 tahun 160,000 km dan servis percuma 8 kali untuk 100 pelanggan terawal.